Apabila orang awam ditanya mengenai nuklear, pemikiran mereka kebanyakannya terarah kepada bom atom, stesen jana kuasa dan sebagainya. Nama saya Dr. Siti Aisyah Ahmad Fuzi, berkelulusan Dr. Falsafah Fizik dari Universiti Kebangsaan Malaysia, bertugas sebagai pegawai penyidik di Agensi Nuklear Malaysia (BANMI). Apabila orang awam ditanya mengenai nuklear, pemikiran mereka kebanyakannya terarah kepada bom atom, stesen jana kuasa dan sebagainya. Namun perlu difahami bahawa penggunaan nuklear adalah lebih luas penggunaannya daripada itu. Pihak mesti bersama-sama dengan Agensi Nuklear Malaysia memainkan peranan penting dalam menyebarluaskan peranan nuklear dalam aspek kehidupan yang lain. Sebagai contoh, dalam bidang pertanian dan keterjaminan makanan, isu berkaitan kestabilan dan kemampanan bekalan makanan menerusi sistem pertanian pintar, pengurusan tanah, tanaman dan ternakan dapat diatasi dengan menggunakan teknologi nuklear. Bercakap mengenai penggunaan nuklear secara aman, Malaysia juga telah menandatangani Treaty Pengharaman Menyuruh Ujian Senjata Nuklear (CTBT). Melalui perjanjian ini, Malaysia hanya akan menggunakan bahan nuklear untuk keamanan dan tidak akan menghasilkan senjata nuklear. Jadi, di Agensi Nuklear Malaysia ini, kita tidak ada dan tidak hasilkan senjata nuklear. Pelbagai inisiatif telah dan akan diteruskan oleh MOSTI bersama Agensi Nuklear Malaysia untuk menangkis salah faham atau stigma masyarakat terhadap nuklear khususnya. Misalnya, program STI 100 saintis telah dijalankan oleh MOSTI sebagai tindak balas kepada seruan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 17 Julai 2024 yang meminta supaya MOSTI menyenaraikan 100 orang saintis bagi program jangkau luar ke 100 buah sekolah. Melalui program ini, kesedaran dan kefahaman dalam pelbagai bidang sains dan teknologi termasuklah aplikasi teknologi nuklear secara amnya dapat disebarluaskan kepada para pelajar dan masyarakat.